yang kita nak kejar dalam hidup. Nombor satu adalah apa dia? Ridha Allah, pandangan Allah. Nombor dua, kita nak kejar keberkatan dalam hidup. Nombor tiga, kita nak kejar apa dia? Rahmat, kasih sayang Allah. Nombor empat, kita nak kejar pengampunan Allah. Tentang kemenangan seorang manusia bila mana dia Allah ampunkan. Kerana bila kita keluar daripada dunia ini dalam keadaan Allah tak ampunkan kita, kita tahu bagaimana keadaannya. Sebab itu tuan-tuan, setiap hari sesibuk apapun kita, jangan tinggalkan dua perkara. Nombor satu, jangan tinggalkan selawat. Nombor dua, jangan tinggalkan istighfar. Kerana dua jalan ni dia akan menyampaikan kita kepada Allah. Duduk saja-saja kita selawat, duduk saja-saja istighfar. Tengah naik kenderaan, ni tengah dengar ceramah, hati kita sedang istighfar dalam hati. Orang tengok kita diam, tapi sebenarnya kita sedang berzikir. Dalam hidup ni tuan-tuan, zikir ni beri ketenangan. Dekat traffic light, di setengah tempat ada nombor. Lebih lagi di Lembah Kelang. Dekat Kelang antara traffic light yang lama lah. Lama kadang-kadang sampai 200 saat. Yes, minit, 2 minit, 3 minit. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tunggu, tuan-tuan sakit hati. Kalau tuan-tuan zikir, tak tahu dah habis. Macam tu tuan-tuan dapat nombor pergi bank, tuan-tuan tunggu, tuan-tuan sakit hati. Bila tuan zikir, tuan-tuan dah panggil. Bukan nombor banyak kau. Tu, tapi ramai tak sabar, dia tengok nombor banyak, dia balik. Tu Haji dapat terus.